Saya ni daripada asal memang reserve type. Seorang yang reserve, pendiam, tak gemar bercakap, tak gemar bercampur dan sebagainya. Saya agak lain sedikit. Tugasan saya agak lain sedikit. Tugasan saya tu entah semula jadi ke, tapi rasanya arwah ibu saya tak pernah memberikan tugas kepada saya. Tapi mungkin minat saya. Saya adalah sebagai anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali ke satu lagi episod di dalam podcast Kola Hitam, bukan sekadar operasi. Setiap kali kalau saya yang hadir sebagai hostnya, sudah pasti ianya akan menampilkan seorang tetamu yang istimewa. Dan seperti mana yang kita telah ketahui, bermula pada pertengahan Mei yang lepas, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia telah pun menerima seorang pemimpin, seorang ketua Pesuruhjaya yang baru, yang memiliki banyak pengalaman, pelbagai pengetahuan yang beliau miliki, yang mana ianya akan digunakan bagi memimpin agensi anti rasuah terunggul di Malaysia. Jadi, dalam episod khas kali ini, kita akan membawakan seorang tetamu yang saya kira dinanti-nantikan. Ramai yang saya tahu yang ingin mengetahui dan ingin berkenalan dengan beliau. Jadi, untuk episod khas pada kali ini, kami membawakan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia yang ke-7, iaitu Yang Berbahagia Datuk Seri Abdul Halim bin Aman. Selamat datang Datuk Seri. Terima kasih. Terima kasih. Pertama sekali kami di dalam podcast Kola Hitam ini mengucapkan terima kasih kepada Datuk Seri atas kesudian dan kelapangan masa Datuk Seri lah. Terima kasih pada hari ini. Jadi kami amat rasa teruja, kan? Sebabnya kerana penampilan Datuk Seri untuk kali pertama dalam podcast ni sesuatu yang amat dinantikan bukan sahaja oleh warga SPRM, malahan seluruh rakyat dan juga pengikut podcast Kola Hitam ini. Jadi sebagai permulaannya Datuk Seri, sebelum kita melangkah jauh untuk bertanya apa vision Datuk Seri, apa yang Datuk Seri ingin bawa kepada SPRM ni kelak, saya kira ramai yang nak tahu, sebenarnya nak berkenalan dengan Datuk Seri dari segi latar belakang, kan, pengalaman, kan, pendidikan dan sebagainya. Sebab Datuk Seri selama ni dikenali sebagai seorang bekas hakim, yang mana kita tahu kehidupan sebagai seorang hakim ni dia agak orang kata berterasing daripada kehidupan masyarakat disebabkan tugasan dan juga kedudukan sebagai seorang hakim tersebut. Jadi apabila Datuk Seri melangkah ke satu agensi penguatkuasa yang memang menjadi tumpuan bukan saja dalam negara, malahan kepada masyarakat antarabangsa, itu satu perubahan hidup yang mungkin agak ketara dan drastik. Dan jadi itu kita kalau boleh Datuk Seri boleh kongsikan serba sedikit latar belakang Datuk Seri daripada asal dan so saya silakan Datuk Seri. Okey, terima kasih Cik Isham. Terima kasihlah kerana sudi menjemput saya ke program podcast SPRM ni, iaitu dipanggil Kola Hitam, ya. Kola Hitam saya. Dan saya rasa amat teruja dan juga bangga di atas program yang diaturkan oleh pihak SPRM ni, iaitu nampak sangat SPRM ni sekarang ni adalah melangkah ke hadapan di dalam menarik perhatian dan juga minat untuk terutama Gen Z tu untuk mengikuti program-program dan juga kita punya matlamat kita, iaitu misi kita dalam menteras rasuah. Sebagai permulaannya, eloklah saya memperkenalkan diri saya dan memberikan sedikit latar belakang saya sebelum kita melangkah lebih jauh terhadap perkara-perkara yang menjadi substantif kita, iaitu dalam khususan anti rasuah. Saya berasal daripada Kampung Alai, Melaka, iaitu sebuah kampung tradisional. Dianggapkan tradisional kerana mengamalkan kehidupan yang tradisi. Saya dilahirkan pada 10 Mac tahun 1957
iaitu tahun kemerdekaan. Kemerdekaan. Dan di tahun kemerdekaan tu maksudnya adalah semata kesemuanya baru nak langkah permulaan. Dan kampung saya tadi itu saya anggap sebagai tradisional, kampung tradisional kerana betul-betul tradisional. Daripada rumahnya, kehidupan masyarakatnya, adat istiadatnya dan juga infrastrukturnya begitu tradisional sekali. Saya dibesarkan di dalam situasi anak kampung, dalam situasi keluarga yang boleh dianggap sebagai keluarga yang susah. Kampung Alai ini adalah merupakan satu kampung yang tradisional. Benar-benar tradisional kerana merupakan ialah satu kampung yang agak terkebelakang pada masa itu. Okay. Tidak ada bekalan api, tidak ada bekalan elektrik, tidak ada bekalan air dan sebagainya itu. Sudah pasti kampung tradisional ni ada istiadatnya dan juga didikan yang diberikan kepada anak-anak pada masa itu adalah berdasarkan kepada tata susila, keagamaan paling tidak pun yang asas, basic dan juga di upbringing tu adalah lebih kepada masyarakat kampung. Ya. Okey, Datuk Seri, kita dah tahu Datuk Seri lahirnya asalnya daripada Kampung Alai, Melaka. Ya. Cuma kalau ikut tekaan saya ni, Datuk Seri ni macam abang sulung. Tu adakah betul tekaan saya tu, atau Datuk Seri boleh bagi jawapan ya? Datuk Seri ni berapa ramai adik-beradik kan? Tekaan Hisham tu sebenarnya tak benar lah ya. Oh, alah. Kalau tengok sekarang ni mungkin sulung lah sebab apa nampak memang dah tua kan. Saya mempunyai seramai 8 orang adik-beradik, iaitu 2 perempuan dan 6 lelaki. Apa namanya tu, adat di kampung dulu, kalau anak perempuan tu masuki umur 16, 17 dah dilamar orang terus kahwin. Oh, iyalah. Itu memang menjadi satu itu budaya dan juga adat lah kehidupan di kampung. Kalau lewat tu makna kata ibu bapa dah susah hati dah. Anak dia tak ada orang tak laku katanya. So kakak saya dua-dua orang tu dua-dua arwah dah. Apa nama tu, berkahwin pada umur 16. Yang seorang tu berkahwin dengan guru dia sendiri dan seorang lagi tu berkahwin dengan apa nama tu, guru di kampung tu juga ya. Jadi bapa saya seorang nelayan, ibu saya apa nama tu, peniaga, rumah tangga dan juga penjaga secara kecil-kecilan, iaitu menjual kain dan baju dari rumah ke rumah. Datuk Seri dulu selalulah bantu ibu menjual kain baju. Saya membantu ibu tapi bukan menjual kain dan baju. Saya ada cerita tersendiri. Kami 6 orang adik-beradik ni, lelaki ni, yang kakak kahwin tu dah pindah lah ke rumah sudah kehidupan masing-masing. Kami 6 orang adik-beradik lelaki ni, kami tidak mempunyai adik-beradik perempuan lagi selepas tu. Apa namanya tu, ibu kami adalah seorang penjaga kecil-kecilan yang menjaga dari rumah ke rumah di kampung tu dan juga di luar kampung. Jadi kebanyakan masa ibu saya tidak berada di rumah. Jadi urusan di rumah tu adalah urusan kami adik-beradik. Kehidupan kami ni banyak berdikari, ya. Ibu membantu ayah. Kami adik-beradik di rumah. Dan masa itu adalah masih kecil lagi. Kalau di tahun 60-an tu mungkin belum sampai belasan tahun pun umur kecil. Jadi apa namanya tu, kami adik-beradik ni membesar, maknanya menguruskan diri sendiri dan juga menguruskan rumah tangga tu secara bersendirian juga. Jadi kami berbagi tugas. Contohnya, abang saya tugasnya akan mengambil air. Masa itu belum ada pipe lagi. Jadi terpaksa bergantung pada air perigi. Air perigi ataupun air telaga. Jadi itu tugas abang saya. Adik-beradik yang lain tu ada tugas-tugas masing-masing. Ada yang apa namanya tu membawa kambing ke bagi makan kambing, ke padang. Ada yang mengambil kayu api dan sebagainya itu. Datuk Seri ni? Itu yang itu soalan yang kata cupu emas tu ya. Saya agak lain sedikit. Tugasan saya agak lain sedikit. Tugasan saya tu entah semula jadi ke, tapi rasanya arwah ibu saya tak pernah memberikan tugas kepada saya. Tapi mungkin minat saya. Saya adalah sebagai anak dara dalam rumah tu.
anak dara dalam rumah tu, dalam erti kata saya lah menguruskan masak makan, jadi caretaker lah, makan minum dan sebagainya tu. Jadi urusan masak makan untuk adik-beradik itu adalah urusan saya. Okay. Jadi saya lah tukang masak, saya lah tukang hidang, saya lah tukang mengemas, saya lah tukang menjaga rumah tangga dan juga mengasuh adik daripada kecil. Masa tu ada adik-adik kecil lagi. Saya juga. Jadi maknanya tugasan saya ni yang saya laksanakan tu adalah seperti tugasan seorang anak perempuan lah. Seorang apa nama adik-beradik perempuan lah. Maknanya dari sini Datuk Seri saya jangka kan, saya rasa Datuk Seri ni mesti seorang yang pakar memasak. Jadi Datuk Seri kena janji untuk satu hari nanti mungkin kami boleh merasa air tangan Datuk Seri. Pakar memasak tu mungkin saya kata orang pun tak naklah menerima istilah tu ya. Tapi kalau tahu sedikit memasak tu tahulah. Mana asas masakan kampung tu. Kalau Melaka tu contoh asam pedas ke, asam rebus ke, ikan goreng sambal goreng ke. Semua tu adalah mainan saya setiap hari. Pada masa tu ingat belum ada blender lagi, tak ada elektrik semua pakai batu giling. Saya lah menggilingnya. Itu kami tak pakai batu tumbuk. Kami pakai batu giling. Saya lah menggilingnya. Saya pula di rumah, saya pakai kain batik. Tak pakai seliwar. Zaman tu saya pun tak tahu kenapa. Tapi terbawa-bawa cara begitu. Mengemas rumah, mengasuh adik dan juga memasak. Jadi kehidupan saya tidak semacam budak lelaki yang pada masa itu main bola, main goli, main panggang ayam, main galah gempur dan sebagainya itu. Saya di rumah. Sebab tanggungjawab Datuk Seri di rumah tu lebih menguruskan rumah tangga. Tapi untuk orang kata dari segi persekolahan semua berjalan macam biasa Datuk Seri ya? Persekolahan berjalan macam biasa. Dan saya juga masa di sekolah tu, sekolah rendah ya. Membuat jualan juga. Iaitu kadang-kadang sebelum ibu keluar tu dia sediakan benda untuk jual, dibawa ke sekolah. Contohnya goreng pisang, bihun goreng. Disediakan oleh ibu? Disediakan oleh ibu sebelum keluar tu. Jadi saya masukkan vakum, bawa ke sekolah dan waktu rehat tu berjualan. Mana kalau saya cuba nak relate untuk menampung dan membantu keluarga lah. Mana saya cuba membayangkan bagaimana daripada apa yang Datuk Seri cerita tu, latar belakang kehidupan Datuk Seri masa kecil tu, tiba-tiba sekarang pernah berkhidmat sebagai seorang hakim. Jadi macam sesuatu yang kita tak jangka kan. Biasa kalau macam kata Datuk Seri dari kecil dah pandai memasak, dah pandai berniaga, mungkin kecenderungan untuk career tu lain. Ya, betul. Kan? Itu saya kata kita nak tunggu kenapa titik tolak yang menyebabkan minat dan kecenderungan Datuk Seri ke arah untuk menjadi seorang pegawai kehakiman tu ke situ. Jadi mungkin Datuk Seri cerita daripada sekolah rendah, sekolah menengah. Kan? Maknanya Datuk Seri, mungkin saya nak tahu sikit, kalau Datuk Seri di sekolah dulu, kawan-kawan dia tu macam mana? Adakah pergaulan dengan kawan-kawan tu macam mana? Pergaulan dengan kawan-kawan macam biasa, macam budak-budak biasa bersekolah kan. Jadi mainan-mainan pun mainan-mainan biasa juga. Jadi saya ni lebih reserve lah. Boleh dikatakan lebih reserve. Tidak begitu suka pada sesuatu permainan yang lasar macam budak lelaki yang lain, contohnya bola sepak dan sebagainya. Itu bukan ke arah saya. Saya lebih suka mainan macam indoor game, macam cara begitu. Congkak je. Berbalik pada soalan Hisham tadi tu, bagaimana saya boleh menceburkan diri dalam segi bidang hakim dan sebagainya itu a long story lah, panjang cerita. Itu mungkin itu nanti dalam segmen seterusnya. Tapi kita nak mendalami atau gali dulu, macam Datuk Seri sebut tadi, tugas Datuk Seri di rumah yang bertanggungjawab untuk menguruskan keperluan makan minum di rumah, menyediakan apa yang diperlukan oleh adik-beradik. Kan? Tapi dalam masa sama aktiviti persekolahan dan
pergaulan dengan rakan-rakan tu tetap berjalan macam biasa. Jadi kita membayangkan kehidupan Datuk Seri semasa kecil tu, mungkin dalam tempoh sekolah rendah, sekolah menengah tu memang agak padat, mana penuh kan. Dari bangun pagi nak tunggu kuih siap, ibu siapkan, ke sekolah, balik sekolah mungkin nak memasak ke apa. Itu macam mana Datuk Seri? Kehidupan saya sekolah rendah di kampung lah, ya, seperti biasa lah. Makna kata selepas balik sekolah tu, tugasan saya tugasan rumah, urusan rumah tangga, ya, itu tugasan saya dan tugasan adik-beradik yang lain. Kami tak ada pembantu sebagai itu. Saya sekolah menamatkan persekolahan peringkat rendah di kampung tu, di sekolah kebangsaan Alai, dan masuki menengah di sekolah di bandar. Dan apabila saya memasuki menengah sekolah di bandar, menengah tingkatan 1 dan tingkatan 2, saya tinggal bersama kakak saya. Saya tak tinggal dengan keluarga saya di kampung. Bandar tu di mana Datuk Seri? Kalau kita berdekatan dengan Bandar Melaka, tak berapa jauh kat Bandar Hilir. Bandar Hilir, kawasan Semabuk ni. Semabuk. Saya tinggal bersama kakak saya. Dua sebabnya. Satunya ialah untuk membantu dia mengasuh anak dia, dan keduanya sekolah saya tu berdekatan dengan sekolah arwah abang ipar saya. Jadi pagi tu saya akan menumpang kereta abang ipar saya untuk ke sekolah. Lepas tu saya akan berjalan ke sekolah saya, sekolah menengah, selama 2 tahun. 2 tahun. Dan saya suka dengan kanak-kanak. Saya begitu juga dengan anak-anak kakak saya tu, saya juga yang mengasuhnya. Dan alhamdulillah salah seorang daripada anak kakak saya tu sekarang dah dilantik sebagai Naib Chancellor sebuah universiti awam di Malaysia ni. Hasil didikan. Hasil asuhan lah. Hasil asuhan. Ya. Lepas tu nak menceritakan pengalaman lah, ya. Abang ipar saya tu seorang guru sekolah, dan sekolah dia tu, jarak sekolah dia dengan jarak sekolah saya tu dalam 3 kilometer. Jauh. Jadi setiap pagi saya akan naik kereta arwah tu dan sampai ke sekolahnya tu, dan dia masuk sekolah tu, saya akan berjalan kaki 3 kilometer pergi ke sekolah saya melalui bendang sawah. Pada masa tu belum ada banyak jalan raya. Jalan raya tak ada, pembangunan tak ada. So pengalaman saya masa melintasi bendang sawah tu, dikejar oleh angsa, dikejar oleh anjing, berbagai-bagai pengalaman lah. So, balik sekolah kena pergi sekolah tu balik lah, sekolah abang ipar tu kan, yang balik sekolah kena balik ke sekolah dia tu, tumpang untuk balik ke itu. Selama tempoh 2 tahun lah berurusan cara begitu. Dia kalau hari cerah tak apa, kalau hari hujan itu yang saya kata, pengalaman macam-macam tu. Panas terik, hujan, semua tu dilalui. Semua dia lalui. Datuk Seri tu dalam perjalanan tu seorang ke ataupun ada teman? Seorang. Tak terfikir berbasikal. Mungkin berbasikal luar kemampuan kot agaknya pada masa itu kan. Jadi satu benda luxury pada masa itu. Jadi tak ada, jalan kaki pergi ke sekolah dan balik pun menumpang pada abang ipar tu juga. Selalulah sampai ke sekolah lambat lewat. Sebab 3 kilo. Ya, 3 kilometer jalan kaki kan. Jadi dah kebiasaan itu je. Jadi tapi semangat untuk ke sekolah. Ya. Itu yang Jadi saya di sekolah menengah di Melaka tu sehingga tingkatan 5. Tapi yang tadi 2 tahun tu di rumah kakak tu, sampai tingkatan 5 sekolah yang sama lah. Sekolah yang sama, tapi tinggal bersama kakak 2 tahun saja. Masuk tingkatan 3 balik ke kampung semula. Balik ke kampung di Alai semula. Dan dari situ berulang naik bas. Itu berapa lama lah tu berapa jauh? Itu jauh lah juga. Jauh kalau kiranya Batu, dulu dia kira Batu tak ada kilometer. Dalam 10 batu. 10 batu. Maknanya dalam tempoh sejam jugalah kalau betul. Naik bas tu kan. Naik bas. Nak menunggu lagi. Dia buatnya hari tu bas rosak pula, tak sampai-sampai tak ke sekolah lah. Jadi sampailah tingkatan 5 di sekolah di Melaka tu, sampai saya menduduki peperiksaan, dulu dia panggil MCE. Dia panggil MCE. Dan saya bersyukurlah
hasil daripada peperiksaan tu saya lulus dengan cemerlang, saya dapat grade 1. Pada masa tu kalau MCE nak dapat grade 1 ni susah sangat. Susah sangat. Paling paling skor pun kata pun grade 2 kan. Grade 3 tu biasa. So grade 1 saya dapat grade 1, markah markah kiranya cemerlang lah kiranya keputusan tu. Dan selepas mendapat keputusan MCE tu, saya ditawarkan untuk ke asrama sekolah berasrama penuh. Sekolah berasrama penuh di Seremban. Itu selepas MCE. Selepas MCE, selepas Form 5, ditawarkan sekolah di berasrama penuh di Seremban, iaitu sekolah Datuk Razak. Mana sambung apa tingkatan 6? Tingkatan 6 bawah. Saya zaman saya belum ada asasi, belum ada matrikulasi, cuma ada tingkatan rendah 6 atas. Maknanya menyambung pengajian selepas MCE itu di sekolah asrama penuh di Seremban. Sekolah apa tu Sri? Sekolah Datuk Abdul Razak. Sedar. Sekolah Datuk Abdul Razak di Sikamat Seremban selama 2 tahun. 2 tahun. Tahun 77 sehingga tahun 76 sehingga 77. 2 tahun. Maknanya selesai saja sijil tinggi pelajaran tu, barulah melangkah ke universiti. Kan? Jadi berbalik kepada soalan Hisham yang pertama tadi tu, yang asal tadi, bagaimana saya boleh kecenderungan ke arah itu sebagai itu. Ini semua adalah merupakan satu titik tolak daripada kehidupan kita lah. Bila kita berasal pada keluarga yang tidak begitu senang, kalau tak digunakan perkataan susah, mana kita akan berikrar pada diri kita untuk memperbaiki kehidupan kita bagi menjamin kehidupan keluarga pada masa akan datang. Kita nak membina satu keluarga yang baik, yang elok untuk demi masa depan keluarga kita yang maknanya matlamat hidup tu jelas untuk membantu keluarga. Saya belajar di Sedar tu selama 2 tahun, tingkatan 6 rendah dan juga 6 atas. Guru darjah saya pada masa itu classroom teacher pada masa itu ialah Tan Sri Isa Samad, former MB. Itu guru saya tu. Guru sastra, guru kelas, guru sastra, dan juga dia guru disiplin. Dia guru disiplin, seorang yang tegas, seorang yang amat tegas. Tan Sri Isa Samad. Dan saya mengambil jurusan sastra, dan alhamdulillah masa menduduki peperiksaan itu dia panggil HSC, Higher School Certificate HSC. Saya lulus dengan agak cemerlang juga. Dan apabila telah lulus dengan cemerlang tu, pada masa tu tidak ada seperti mana sekarang ni ada guru kerjaya yang boleh membimbing. Kita boleh tempat kita rujukan, guide kita untuk buat pilihan kursus mana kita nak. Mana kata pada masa tu pandai masing-masing nak pilih kursus apa, ikut apa kemampuan pelajaran, dan juga ikut kepada kemampuan keuangan dan sebagainya itu. Dan universiti pun yang 5 sajalah universiti yang ada pada masa itu. Kita kena pilih mengikut pada masa itu tak ada UPU, rasanya ikut macam permohonan direct orang biasa itu. Jadi dalam memilih kursus apa yang sesuai untuk diri saya ni, saya terombang-ambing. Adakah saya nak ambil perguruan? Berbagai-bagai dalam fikiran pada masa itu nak memikirkan. Tak ada bincang dengan kawan-kawan ke? Kawan-kawan pun begitu juga. Kawan-kawan pun masih juga terfikir-fikir, termanggu-manggu kursus apa nak ada, sebab tidak ada career guidance pada masa itu. So maknanya, jadi sumber rujukan saya ialah saya minat sejarah sebenarnya. Saya minat mata pelajaran sejarah. Minat sejarah, membaca dan mengingati. Dan tempat rujukan saya untuk career saya itu ialah saya terpaksa rujuk pada guru sejarah saya. Saya ingat lagi namanya. Namanya Cikgu Narimah namanya. Walaupun dah 40 tahun lepas atau 50 tahun dahulu, saya masih ingat lagi nama Cikgu Narimah. Yang menasihatkan saya untuk saya mengikuti kursus undang-undang. Kerana pada masa itu saya tak tahu pun kursus undang-undang ni apa. Saya tak tahu pun apa dia punya prospek, apa dia punya kerjaya, apa dia punya kata orang pun hala tuju pun kita tak pasti. Jadi dia kata, saya lihat kamu ni minat sejarah dan kamu pun skor sejarah bagus, keputusan sejarah bagus. Saya nasihatkan kamu, elok kamu ambil jurusan undang-undang.
Kerana jurusan undang-undang ni memerlukan penelitian, pengingatan, hafalan, mengingatkan tahun dan sebagainya, pemahaman semua. dan juga pemahaman. Jadi berdasarkan kepada nasihat Cikgu Narimah tu, maka saya pun memilihlah kursus undang-undang dan alhamdulillah saya diterima masuk di Universiti Melaya untuk mengikuti pengajian undang-undang. Dan pada masa itu intake tak ramai, 50 orang saja. 50 orang saja intake untuk memasuki fakulti undang-undang pada masa itu. Antara rakan-rakan sama jurusan undang-undang masa tu yang mungkin dah jadi somebody sekarang ni, siapa ada tak Sri? Pencen dah. Yalah pencen. Ada beberapa orang hakim, Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan, dan juga Mahkamah Tinggi. Sahabat-sahabat saya lah tu. Dan ramai juga yang beramali sebagai peguam, ramai juga. Dan itulah ceritanya tu. Macam mana boleh saya menceburkan diri dalam jurusan undang-undang. Memilih jurusan undang-undang tu. Yang saya tidak mengetahui langsung kedudukan dan juga keadaan jurusan undang-undang tu ke mana ada tujuannya. Begitu. Tapi maknanya bila Datuk Seri ditawarkan untuk menyambung pengajian di Universiti Melaya tu, terpaksa pula lagi berhijrah ke ibu kota, kan? So dekat situ, dekat Universiti Melaya masa tu Datuk Seri tinggal di asrama ataupun menyewa ke bagaimana? Ya. Sepanjang pengajian 4 tahun di Universiti Melaya tu, saya bernasib baik, saya dapat tinggal di asrama sepenuhnya dalam tempoh 4 tahun tu. Dalam tempoh 4 tahun tu. Tapi nak ceritakan pula tu, saya ni jenis yang mungkin tadilah sebabnya terlalu rapat dengan keluarga. Terlalu rapat dengan keluarga dan juga bonding keluarga tu terlalu kuat. Saya syarat aja duduk di asrama tu. Kebanyakan saya pulang alik pada KL ke Melaka. Ni setiap minggu ke ataupun? Boleh katakan dalam sebulan tu 2 kali, 3 kali. Jarang dibuat orang lah. Selalunya kalau dia orang balik cuti ni semester je, ataupun penggal, cuti penggal. Tapi saya kerap balik. Dapat duit beasiswa, habis begitu sajalah. Untuk buat tambang bas. Masa tu beasiswa daripada mana tu Sri? Masa tu beasiswa daripada JPA lah. JPA lah. JPA. Dia belum ada PTPTN lagi. Dia anggap beasiswa atau derma siswa. Gitu. Tapi Datuk Sri, mungkin lagi sikit soalan saya. Sebab kalau kita daripada awal tadi cerita Datuk Seri tu, daripada kecil sepanjang Datuk Seri berada di rumah, Datuk Seri sebagai caretaker yang menjaga makan minum. Tapi bila Datuk Seri berpindah ke asrama dan meneruskan di UM tu, siapa yang ganti Datuk Seri kat rumah tu? Oh yelah, betul juga tu. Yalah, masa tu dah masuk belasan tahun kan. Mungkin awal 20-an kan. Jadi arwah ibu saya dah kurang lah dari segi penjagaan tu. Dah kurang dari segi penjagaan tu. Jadi banyak di rumah lah. Banyak di rumah. Dia punya peaknya tu ialah masa awal-awalan tu. Itu banyak sebab keluarga besar, nak menampung semua pelajaran dan sebagainya, memerlukan keuangan. Jadi terpaksa membantu ayah lah untuk mencari nafkah masa tu. Jadi bila dah besar. Dah membesar tu, abang saya pun masuk universiti, saya pun masuk universiti, kami ada ditawarkan beasiswa. Jadi dapatlah membantu. Beban keuangan tu dah berkurangan lah tu. Tidak macam peringkat awalan. Datuk Seri anak yang Datuk Seri lupa jawab. Datuk Seri anak yang ke berapa tadi daripada 8 adik-beradik tu? Saya anak yang kelima. Saya anak yang kelima. Kakak 2, abang 2. Kakak 2, abang 2 dan adik. Okay, dalam kita patah balik sikit pasal tadi mungkin saya terlupa nak bertanya. Dalam ramai-ramai adik-beradik Datuk Seri ni, 8 orang ni, yang mesti ada seorang yang rapat. Yelah, samalah kita adik-beradik mana pun, ada yang kita kerap bergaduh, ada yang betul-betul kita rapat. Mungkin ada seorang yang Datuk Seri agak rapat tu, siapa? Dengan kakak ke, dengan abang ke, dengan adik ke? Saya rapat dengan kakak saya yang saya tinggal bersama. Itu anak kakak sulung tu kan? Itu kakak sulung tu. Saya dapat dengan kakak saya tu. Even anak-anak dia pun sangat rapat dengan saya sehingga sekarang. Adik-beradik yang lain tu rapat juga, tapi maknanya yang ni special sikit lah. Tidaklah macam serapat saya dengan kakak dia. Sehingga saya sanggup peringkat umur 13-14 tu meninggalkan kampung dan tinggal bersama dengan dia. Itu menunjukkan begitu akrabnya dan saya sesuai, serasi
Di samping bersekolah, menjaga anak-anak juga. Boleh, mungkin kakak sulung tu lah yang lebih ambil berat ke, yang selalu tanya dah makan ke, dah ada duit ke, mungkin begitulah kot. Kan? Termasuk semualah. Termasuk semualah. Okey, tak apa, kita patah balik. Di Universiti Melaya tadi, pengajian 4 tahun Datuk Seri di Universiti Melaya, maknanya pastinya berjalan dengan baik dan keputusannya cemerlang. Tak ada repeat paper Datuk Seri? Tak ada. Alhamdulillah tak ada lah. 4 tahun tu clear lah. Tak ada extend, tak ada apa kan? Tak ada. Okay. Alhamdulillah. Jadi antara pensyarah-pensyarah yang Datuk Seri masih ingat yang pernah menjadi tenaga pengajar Datuk Seri semasa 4 tahun tu siapa? Ramai dah arwah dah rasa. Ramai dah tak ada dah. Ramai. Profesor Nik Kamaria, Bayarham dah. Profesor Balan, Profesor Visu Senadurai, tu kebanyakan dah tak ada dah. Profesor Ahmad Ibrahim. Sebab yang ke bekas ataupun pensyarah-pensyarah saya, Profesor Nik Abdul Aziz, semua dah arwah dah. Okay, maknanya 4 tahun Datuk Seri menyambung pengajian dalam jurusan undang-undang. Ialah sebab saya bukannya pelajar undang-undang, tapi apa yang kita tahu, law student ni lepas habis tu dia ada chambering lah, apa semua tu. Proses tu Datuk Seri buat dekat mana? Dekat KL ke ataupun balik Melaka ke? Saya tidak berminat untuk beramali sebagai seorang peguam. Itu memang hakikat saya. Saya berminat untuk jadi seorang penjawat awam. Dan ditekadkan dalam hati saya, iaitu selepas saya menamatkan pelajaran saya di peringkat universiti dengan segulung ijazah sarjana undang tu, saya bertekad untuk memasuki perkhidmatan awam. Ada perkhidmatan kehakiman dan perundangan. Dan alhamdulillah lepas tamat pelajaran tu saya apply dan diterima masuk. Dan apabila diterima masuk sebagai seorang peguam persekutuan dan sebagainya tu, maka kami dikecualikan daripada mengikuti chambering. Tapi tak apa Datuk Seri, yang tu kita simpan dulu Datuk Seri. Sebab itu dah masuk career. Mungkin Datuk Seri ialah boleh kongsikan kepada kami lah kan, sebab kita nak memahami kehidupan dan pergaulan sosial Datuk Seri ni dekat sekolah ni, dekat sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, di universiti ke. Macam Datuk Seri kata tadi, Datuk Seri ada bergaul dengan kawan-kawan lelaki dan perempuan. Orang kata, pernah tak Datuk Seri ada, orang kata, sebagai anak remaja belia ni kan, masa tu Datuk Seri ni seorang macam mana yang suka bergaul ke, suka bila ada masa terluang tu keluar minum kawan-kawan ke, tengok wayang ke, pergi dating ke bagaimana? Kita nak tahu kan bagaimana perubahan hidup seorang anak kampung tu apabila dah berhijrah ke bandar tu. Bagaimana, adakah ianya mempengaruhi cara hidup dan juga perwatakan Datuk Seri tu? Saya ni daripada asal memang reserve type. Seorang yang reserve, pendiam, tak gemar bercakap, tak gemar bercampur dan sebagainya. Kawan-kawan ada. Sesekali tu jumpa dengan kawan-kawan tu biasalah ya, dalam keadaan usia sedemikian kan. Ada berkawan, ada berteman dan sebagainya tu, dan juga sosial tidaklah. Tapi lebih kepada reserve. Dan agak limited, terhad sangatlah kawan-kawan saya tu. Kecuali yang betul-betul yang rapat dengan saya. Girlfriend tak ada lah? Girlfriend memang tak ada. Tak gerti bercinta masa tak gerti bercinta. Fokus saya adalah belajar sehingga tamat pelajaran, sehingga mula bekerja pun tak ada girlfriend. Saya pun tak tahu kenapa. Maknanya orang kata fokus Datuk Seri tu sebenarnya macam tadi Datuk Seri cakap lah, Datuk Seri ada satu matlamat kan, dalam hidup, nak yang pentingnya untuk mengubah keluarga, nak membantu ibu bapa dan juga mengejar cita-cita Datuk Seri untuk berkhidmat dalam perkhidmatan awam. Memang itu cita-cita Datuk Seri yang Datuk Seri dah tekadkan selesai je pengajian di sekolah menengah tu kan.
Okey. Memang itulah matlamatnya. Matlamatnya kan. Matlamatnya. Jadi fokus saya lebih kepada berpalikkan kepada kepentingan keluarga. Sebab asas kita di situ, kita takkan mudah melupakan. Tak dan lah pergi dating, pergi taman tasik Titi Wangsa ke tak. Berjalan-jalan tu adalah dengan kawan. Tapi kata dating tu memang tak ada lah. Dalam kehidupan saya tak pernah mengalami itu. Dating. Dan saya bertemu jodoh sekalipun secara kebetulan juga. Gitu. Okay, tapi tak boleh Sri. Itu orang kata sajalah selingan untuk ni. Sebab saya kira kita dah cover. Orang kata daripada apa yang Datuk Seri tu, Datuk Seri punya journey, kehidupan Datuk Seri daripada kecil, yang mana sebenarnya agak nak kata untuk saya sendiri rasa macam terkejut juga lah. Sebab transisi Datuk Seri tu sehingga yang Datuk Seri dah ceritakan ni, untuk jadi seorang pelajar dalam jurusan undang-undang tu agak berlainan kan daripada kehidupan. Tapi yang saya nampak jelas itu berlaku disebabkan Datuk Seri ada satu tekad dan matlamat dan fokus untuk kehidupan Datuk Seri itulah. Tapi saya kira hari ni kita orang kata kita berehat di sini dulu. Sebab saya tahu memang kisah Datuk Seri seterusnya tu, babak yang seterusnya apabila masuk alam pekerjaan, dan juga yang masa Datuk Seri cakap tadi percintaan secara accident tu kan, itu yang saya rasa pasti menarik. Tapi kita biarkan supaya anda semua, para penonton dan pendengar podcast ini, ternanti-nanti. Supaya mengikuti, supaya anda akan tetap mengikuti episod seterusnya podcast khas yang kita bawakan ni. Menarik ni. Memang sebenarnya hari ni kita dah berjaya mendapat satu cerita yang sebenarnya saya kira tak semua orang tahu. Kan? Betul. Latar belakang dan juga sejarah hidup Datuk Seri selama ni. Betul. Kan? Saya sah. Jadi kita amat bertuah lah. Tapi saya ingat kita akan sambung Datuk Seri dalam episod yang seterusnya. Saya nantikan babak dan juga kisah selanjutnya yang saya kira pasti lebih menarik, lebih color dia punya jalan cerita tu. Tapi kami daripada tim produksi podcast Kolej Hitam ni sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Datuk Seri atas kesudian Datuk Seri untuk berkongsi kan benda yang tak pernah dikongsikan selama ni. Dan kita jumpa lagi untuk episod yang akan datang, dan jangan lupa subscribe dan like dan juga share podcast Kolej Hitam bukan sekadar operasi. Dengan itu saya sudahi untuk episod kali ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi.